Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kami akan menerangkan tentang novel Chot yang merupakan salah satu karya Komsas tingkatan 3. Kami memilih novel ini kerana novel ini syarat dengan nilai moral yang tinggi dan memberi pengajaran tentang kasih sayang, tanggungjawab, pengorbanan dan juga kepentingan pendidikan yang kami rasa sangat relevan khususnya kepada para pelajar. Novel Chot mengisahkan tentang seorang budak lelaki bernama Alias yang hidup dalam keadaan miskin bersama ibunya yang lumpuh. Ayahnya meninggal dunia akibat kemalangan ketika memanjat pokok kelapa, meninggalkan Alias seorang diri menanggung tanggungjawab yang sangat besar bagi seorang anak yatim. Kehidupan mereka penuh dengan kesusahan tetapi dilimpahi juga dengan kasih sayang dan keprihatinan dalam kalangan masyarakat setempat serta rakan-rakan. Alias juga membela seekor beruk bernama Chot yang diwarisi daripada ayahnya. Chot bukan sekadar haiwan peliharaan, tetapi juga Chot merupakan teman setia yang membantu Alias memetik kelapa untuk mencari rezeki. Kehidupan mereka berlaku di sebuah kampung pedalaman yang menggambarkan kehidupan masyarakat yang miskin yang saling menolong dan bekerjasama antara satu sama lain. Konflik utama dalam novel ini berlaku apabila Alias dimarahi oleh Cikgu Sunan yang menyebabkan kecederaan pada telinga Alias. Tambahan pula, Chot dituduh merosakkan kebun orang kampung. Ketegangan dalam cerita meningkat apabila Chot menyerang Cikgu Sunan dan Alias terpaksa membuat keputusan sukar untuk menghalang Chot demi keselamatan gurunya. Pada akhir cerita, novel ini menonjolkan perubahan sikap Cikgu Sunan yang pada akhirnya menanggung pendidikan Alias hingga Alias berjaya di Menara Gading. Novel ini menekankan kepentingan pendidikan, sikap kemaafan dan kasih sayang serta menunjukkan bahawa kesabaran dan keikhlasan akan membuahkan hasil yang baik walaupun kita berada dalam kesusahan. Sekarang, kita akan teliti berkenaan kritikan penganalisisan novel Chot. Dalam novel Chot menekankan nilai kasih sayang, pengorbanan, tanggungjawab dan kepentingan pendidikan. Pendidikan menjadi satu tema penting kerana menunjukkan bahawa ilmu adalah jalan untuk memperbaiki kehidupan. Dalam watak Alias, ia melambangkan sifat ketabahan, keikhlasan dan tanggungjawab. Contohnya, ketika Chot menyerang guru, Alias tetap berusaha menenangkan keadaan walaupun takut, menunjukkan kematangan dan kepimpinan pada usia yang muda. Watak Chot pula menunjukkan simbol kesetiaan dan hubungan harmonis antara manusia dan haiwan. Manakala watak Cikgu Sunan dapat kita lihat melalui contoh perubahan moral daripada tegas kepada prihatin, menunjukkan bahawa manusia boleh berubah apabila diberi peluang untuk memahami keadaan orang lain. Dari segi plot atau jalan cerita, novel ini disusun secara kronologi, bermula Alias hidup dalam keadaan miskin, seterusnya tercetus konflik dengan guru iaitu Cikgu Sunan, insiden Chot menyerang dan diakhiri dengan penyelesaian. Dari segi konflik dan klimaks, memberi kepada impak, emosi yang kuat kepada pembaca serta meningkatkan penghayatan terhadap nilai moral cerita. Seterusnya, dari segi latar, masyarakat di kampung dingin saling bantu-membantu walaupun mereka hidup dalam keadaan susah. Latar ini menekankan sikap kerjasama, empati dan tolong-menolong. Dari segi latar masa, tidak dinyatakan secara spesifik, tetapi
mencerminkan kehidupan tradisional. Gaya bahasa dalam novel Choi bersifat ringkas, padat dan sesuai untuk pelajar. Hal ini kerana bahasa mampu menyampaikan emosi dan mesej moral dengan berkesan. Akhir sekali, nilai moral yang terdapat dalam novel ini ialah kasih sayang, pengorbanan, tanggungjawab, empati, pengampunan dan kepentingan pendidikan. Dari segi pemikiran pula, novel Choi menyampaikan pemikiran dan mesej yang sangat penting dan relevan dengan kehidupan seharian. Pertama, dari segi kasih sayang dan pengorbanan. Novel ini menunjukkan bagaimana Alias sanggup melakukan apa sahaja demi ibunya yang lumpuh dan Choi, iaitu beruknya yang setia. Pengorbanan Alias bukan sahaja berbentuk fizikal, malah melibatkan emosi dan masa depannya. Namun, dia tidak pernah mengeluh. Kedua, aspek tanggungjawab sangat ditekankan melalui watak Alias yang walaupun masih muda, sudah memikul tanggungjawab yang berat untuk menjaga keluarga dan mencari nafkah. Ini mengajar kita bahawa setiap individu perlu menunaikan tanggungjawab terhadap keluarga dan masyarakat tanpa mengira usia ataupun keadaan dan situasi. Ketiga, pendidikan digambarkan sebagai jalan utama untuk keluar daripada kemiskinan. Melalui pendidikan, Alias berjaya mengubah nasibnya dan membuktikan bahawa ilmu pengetahuan adalah satu aset yang paling berharga untuk masa depan yang lebih baik. Keempat, novel ini menekankan nilai empati dan pengampunan konflik antara Alias, Cikgu Sunan dan juga Choi yang akhirnya dapat diselesaikan melalui saling pengertian dan juga kesediaan untuk memaafkan. Ini menunjukkan bahawa kebanyakan masalah boleh diselesaikan jika kita cuba memahami ataupun cuba mengambil tahu dari segi perspektif orang lain. Dan yang terakhir iaitu yang kelima, hubungan ikhlas antara manusia dan juga haiwan yang digambarkan melalui Alias dan Choi yang menekankan nilai kesetiaan dan juga kasih sayang tanpa syarat. Hubungan ini mengajar pembaca untuk menghormati dan menyayangi semua makhluk ciptaan Tuhan. Novel ini jelas dapat mendidik pembaca tentang nilai hidup yang penting dan memberi inspirasi untuk menghargai keluarga, pendidikan dan hubungan dengan makhluk yang lain. Seterusnya, kritikan teguran. Walaupun novel Choi mempunyai banyak kelebihan, tetapi terdapat juga beberapa aspek yang boleh diperbaiki. Yang pertama, jalan cerita yang agak sederhana. Contohnya, konflik antara Alias, Choi dan Cikgu Sunan, kadangkala pembaca mudah meramalkan situasi tersebut untuk berlaku. Jika pengarang menambah watak sampingan atau konflik tambahan, maka jalan cerita lebih kompleks dan menarik. Seterusnya, perincian watak sampingan yang kurang. Beberapa watak kampung atau beberapa watak orang kampung diperkenalkan tetapi tidak dihuraikan secara mendalam. Ini menunjukkan pembaca mungkin ingin melihat lebih banyak interaksi antara Alias dengan masyarakat setempat iaitu masyarakat kampung supaya jalan cerita lebih realistik dan hidup. Seterusnya ialah pengolahan klimaks. Insiden Choi menyerang Cikgu Sunan boleh diberi perincian yang lebih dramatik, yang lebih tinggi. Contohnya, konflik dalaman Alias dan reaksi masyarakat kampung supaya pembaca lebih terbawa-bawa emosi dan lebih dapat memahami jalan cerita tersebut. Kesemua teguran ini adalah bersifat membina supaya karya yang dihasilkan dapat diperbaiki lagi dan memberi pengajaran yang lebih kuat
dan lebih relevan kepada pembaca. Yang kedua iaitu kritikan sanjungan. Novel Chot wajar dipuji kerana berjaya menonjolkan nilai kemanusiaan yang tinggi. Hubungan kasih sayang antara Alias, ibunya dan juga Chot sangat menyentuh hati. Pengarang juga berjaya menggambarkan realiti kehidupan masyarakat yang miskin dengan begitu jelas sekali. Pembaca dapat merasakan kesusahan hidup Alias dan juga tanggungjawab yang dipikulnya walaupun masih berada dalam umur yang muda. Selain itu, mesej pendidikan disampaikan secara halus melalui watak Cikgu Sunan yang pada awalnya bersifat tegas tetapi akhirnya berubah menjadi seorang yang lebih prihatin. Hal ini menunjukkan bahawa novel ini bukan sahaja menghibur tapi juga mendidik pembaca tentang nilai moral dan juga sosial. Novel ini memberi inspirasi kepada pembaca untuk menghargai kasih sayang dan juga pengorbanan dalam kehidupan seharian. Secara keseluruhannya, novel Chot bukan sahaja menghibur tetapi juga mendidik dan menanam nilai murni dalam diri pembaca. Novel ini menekankan bahawa kasih sayang, pengorbanan, tanggungjawab dan juga pendidikan merupakan salah satu elemen penting dalam membentuk manusia yang baik. Ia sesuai dijadikan bahan pembelajaran Komsas kerana menyampaikan mesej moral dengan jelas, menyentuh emosi dan memberi inspirasi kepada pembaca untuk menghargai kehidupan dan orang di sekeliling. Okey, 1, 2, 3.